Okey. Tengok luka. Alhamdulillah lesin abang Sado. Cepat pula. Macam tak nak udang je tengok dia. Lesin abang Sado. Tak banyaklah seko. Tapi ada sepit bang. Alhamdulillah. Macam masih sikit. Alhamdulillah udang tunggal. Ada satu tunggal. Tanda baik hari ni. Padat pada tengah. Amboi, siap sepit aku. Janganlah sepit. Patah kan. Empat bang sepit. Kau ni. Tu dia. Satu tunggal. Sepit tinggal sebelah je. Alhamdulillah bang. Kau dah mantap. Alhamdulillah seko lagi. Comelnya kau. Gelah ranting. Comelnya kau. Bang. Comel je tapi dah ada sepit. Biru dah tu. Kau dah mantap. Macam bersih bang. Alhamdulillah sadu-sadu kat dalam tu. Ya Allah. Memang rezeki. Tadi apa pula. Ni mana kacau. Sadu-sadu. Tu dia bersepit-sepit bang. Bersepit-sepit. Alah sayang 4 ekor sadu. 1, 2, 3 dan 4. Pada mantap. Kon ada? Ada? Ha? Atas. Ha? Kau ikut 2 biji bot tadi, bot hitam dengan bot merah tu. Wah, dia marah. Tempat cetik ni. Alhamdulillah. Tempat Amazon melumpuh. Aduh barang. Alhamdulillah. Dia memang ada tempat cetek ni. Ada yang kena. Biasanya depan parit. Nak kena gamble lah. Ada lagi seko dalam ranting. Mari sini. Sepit dah. Alhamdulillah 4 ekor bang cantik-cantik. Siapa nak bagi? Alhamdulillah. Pada mana? Alhamdulillah. Bergasak dalamnya. Pada mantap bang. Ada yang meninggal dah. Kena sepit, kena makan. Alhamdulillah. Pada mantap. Bersih sikit. Tolonglah. Bersih ni. Alhamdulillah ada. Tak banyak. Tapi nampaklah color juga. Jangan lari sini. Kudung tengok. Satu. Kecil dua. Baru mantap.
ekor tambahan. Padu mantap. Alhamdulillah tambahan. Tak meriah sangat tapi adalah. Malam boleh tahan. Itu kalau ranting udang betin balik kampung ni kau. Baru mantap. Bismillah. Amolah. Bersih. Bersih. Marilah bersih. Marilah bersih. Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau bersih ni memang harapannya tinggi. Harapannya tinggi kalau bersih. Dua ekor. Tak keluar lagi. Marah dia. Dia. Kecil-kecil. Kecil-kecil. Kau dah mengandung ni kenapa ni? Kecil-kecil dah mengandung ni. Itulah banyak keluar malam kau ni. La ilaha illallah. Kecil-kecil bang. Tapi jangan salah sangka. Ini je besar dia. Ini dinamakan udang gantung. Ni lah besar induk dia. Udang gantung. Banyak telur dia ni. Baru mantap. Terakhir ni. Alhamdulillah. Penutup yang bahagia. Alhamdulillah. Penutup yang bahagia. Ada kala. 4 ekor kala. Tu dia. Padu mantap bang. Padu mantap. Aku semalam terkena lambat turun. Rupanya air makin cepat naik. Ada Yun? Semalam 22 biji 2 kilo. Hari ni ada juga Ip. 23 biji. Kurang sikit daripada semalam ah. Aduh. Boleh tahan. Lu dia punya lumpur. 2 kilo. Dah berapa biji tengok? Baru lagi? Malah aje ni. Banyak lagi. Makan geli. Makan geli. Malam 7. Pasang je. 2 kilo ni. Semalam 7. Makan tepi. Jangan tempat-tempat dalam-dalam. Tak mau. Yang cedik. Apa dah kerja aku tengok jari. Biarkan. Okay. Aku dah siap lah. Mancing lah. Alhamdulillah bang dah selesai dah. Lega. Atas bawah dah dapat tengok dah. Lega. Semua dah dapat masuk umpan. Tinggal tunggu lagi lah minggu depan macam mana punya cerita. Nampak? Hari ni dia tak pakai kasut hitam. Sebab janda tu tak kerja kat warung. Dia tak pakai kasut hitam. Kalau tak kau main hitam berkilat kasut macam nak pergi kawat. Okey, kita tengok udangnya. Tapi tu hari ni ada lagi buah hati. Alamak. Tak besar lah hari ni. Dalam 2 kilo. Udangnya ada lah. Tapi tak macam semalam. Tu dia. Malam 2 kilo. Malam. Boleh lah. Mancing malam tadi kan? Mana? Tak, Luka. Baca lah sikit. Tangan sanggar dah speed lah. Ahok beria telefon nak udang. Aku cakap tak ada. Tak nak besar-besar je. Mana datang yang besar-besar je. Ni dia. Hari ni
Semalam banyak sikit lah. Hari ni ada kurang sikit. Tapi dia punya saiz lawa-lawa jugalah. Nampak? Sepit-sepit bang. Sepit-sepit, alhamdulillah. Yang penting dah dapat masukkan umpan semua. Minggu depan kita tengok macam mana dia punya hasil. Tu dia hasil lagi ni. Luka sebelah atas, sebelah bawah dah selesai. Alhamdulillah masih diberikan rezeki. Usuk kita nak mancing. Cuti. Hari ni masuk hari ni masuk jual beku. Bud banyak jalan lagi ni masuk ada. Itu yang dia tak. Apa nak pening-pening. Santai tak? Okey, baik, kita jumpa lagi malam pada mantap. Assalamualaikum. Bye bye. Terbaik daripada Sungai Gesik. Tengok dari TikTok udang.